setengah-setengah orang yang tidak faham, dia kata tak boleh pakai hadis ni. Sebab apa? Tak serupa. Sahih belakang kata dia. Sahih lagu mana? Baru boleh jadi ni kalau 5 kali berlaku. Kali ni dia sembahyang, 1 yang rokok, kali ni 2, kali ni 3, begitulah seterusnya, baru nasabah. Kalau tidak gitu, dia ada pertentangan. Tetapi bagi orang-orang yang mengaji hadis, dia tidak tengok lagu tu, dia tidak mudah menyetok gitu, dia tidak mudah melenting gitu, dia tengok molek dulu. Jangan gaduh kata benda ni bercanggah, benda ni tak betul, jadi bohong kau apa kau, kita kata tak timbul masalah tu. Sebabnya kita kena tengok riwayat ni. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, di sini pada muka surat 232, dari segi waktu dia, waktu kusuf ni, iaitu mengikut ulama-ulama dalam mazhab Maliknya, sebuah hari raya lah. Jadi kalau berlaku pada masa tu, kalau berlaku pada masa pagi itu, seperti yang berlaku di zaman Nabi SAW, maknanya waktu pagi, waktu semaya raya, semaya kusuf ni pun waktu itulah juga. Tetapi kalau berlaku pada waktu lain, tengah hari, balik petang kau, ada jugalah. Pada masa itulah, maknanya semaya ni pada ketika berlaku gerhana matahari itu. Bukan kita tahu dah petang karai misalnya nak berlaku, learn di semaya dah. Tak, tidak lagu tu. Pada ketika berlaku itulah. Kalau pagi, pagilah. Kalau petang, petanglah. Begitu. Mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dan mazhab Ahmad, dia kata kecuali kalau waktu-waktu yang makruh sembahyang, maka pada ketika tu tak boleh sembahyang. Waktu-waktu yang dilarang sembahyang, seperti lepas asar, itu tak boleh. Dia kata gitu. Tetapi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kata tak apa, sebab ni sembahyang sunat yang ada sebab. Walaupun masa tu kalau nak kira untuk sembahyang hak biasa ni tak boleh, tapi kalau berlaku ni pada masa tu boleh juga, sebab ada sebab. Sebabnya gerhana tu lah. Nak mana dia gerhana pada masa tu, dia gerhana pada masa tu. Kalau kita perhati riwayat yang pertama ni, riwayat Aisyah, dia kata dalam setiap rakaat tu 3 rakaat. Lepas pada rakaat yang ketiga tu, dia bangun, dia sujud. Begitu. Lamanya sembahyang ni, lama lah. Tak rajin selama ni sembahyang. Siapa ada hak pasal mana rebah situ. Pasal dalam riwayat yang kemudian tu kan, hak betulnya cerita ni sekali je berlaku. Lepas tu yang ada khilaf ni, hak ni gini, hak tu nanti kita akan bincang kemudian. Hak betulnya sebenarnya sekali, bukan banyak kali berlaku gerhana matahari di zaman Nabi SAW. Pasal ni pasal apa? Musim panas. Lepas tu ramai pula orang tu duduk bersesok-sesok. Kalau kita mengambil riwayat ni, hak sembahyang di dalam masjid, maka masjid Nabi SAW tu bukannya luas pada masa tu. Jadi kerana panas dan bersesok-sesok tu, bolehlah berlaku pengsan sana. Dan dicurah air ke atas orang yang pengsan tu. Curah air. Nabi SAW bila nak rokok, dia kata Allahu Akbar, supaya kita duduk sembahyang biasa ni lah. Bila bangun daripada rokok tu, Sami Allahu liman hamidah, supaya sembahyang biasa. Banyak kali dia bangun rokok gitu pun gitulah dia kata, supaya dengan sembahyang biasa. Sembahyang tu selama mana? Selagi tak hilang gerhana tu, selama tu hak sunnahnya gitu. Kalau dekat nak hilang dah, nak cerah dah, baru berhenti. Tu hak semolek-moleknya, sedang molek, biar sedang molek. Dan Nabi SAW kata, matahari dan bulan ini dia tidak gerhana kerana kematian seseorang, ataupun kerana kelahiran, ataupun kehidupan seseorang. Tidak kerana itu. Hak berlaku ni, setiap yang berlaku di zaman Nabi SAW, dia ada makna berlaku,
pengajaran untuk kita umat ni. Walaupun sekali berlaku pun padan dah. Iaitu dia nak ayat apa dia? Di zaman dulu ramai, zaman lah ni pun ada lagi, zaman lah ni pun ada lagi, ramai orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Bila berlaku kusuf, di situ Nabi SAW ajak sahabat-sahabat dia untuk sembahyang. Yang ni disyariatkan sembahyang ni, disyariatkan sembahyang ni beramai-ramai mengikut jumhur ulama, iaitu sembahyang berjemaah. Hak tu hak moleknya. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan sembahyang seorang-seorang tak apa, tetapi jumhur ulama mengatakan sembahyang ramai-ramai. Tujuannya apa dia? Nak rayak, nak rayak risalah ataupun perutusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesejnya iaitu apa dia? Nak menarik perhatian orang, iaitu kalau pergi padang, ada orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan sembahyang kusuf ni serupa dengan istisqa juga, sembahyang padang, bukan masjid. Kalau pergi padang, maknanya ini lebih jelas lagi nampak lemahnya matahari itu. Macam mana kita nak sembah dia, nak kata dia ni Tuhan? Bulan pun begitu juga, ada ketikanya cahaya dia tu hilang, tak nampak, tak kelihatan, dilindungi oleh yang lain. Maknanya pada ketika itu lemah. Tidaklah patut matahari dan bulan itu dijadikan sembahan oleh manusia. Itu yang pertama. Nak hapuskan akidah hak dulu. Hak ni semua ni makhluk berlaku. Bila makhluk, dia berlaku perubahan pada dia. Perubahan tu sampai satu peringkat, kalau hak kiamat nanti, iaitu binasa. Binasa. Kalau mengikut ulama-ulama ilmu falak, dia kata pada ketika gerhana ni, sama ada gerhana bulan ke gerhana matahari ke, maknanya beberapa planet ni mana duduk sama, duduk sama. Kita kata bulan ke duduk tengah tu jadi gerhana matahari, ataupun bumi kau duduk tengah tu jadi gerhana bulan. Kita kata begitu. Ini semua ni kalau berlaku gini, kata dia, boleh jadi apabila duduk sama begitu, masing-masing ada daya tarikan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak mengikut sebab musabab, sudah ada dah tu, sudah dekat, sudah hampir lebih munasabah berlaku, iaitu saling tarik menarik tu. Apabila tarik menarik tu, dia jadi bertembung, belagak. Apabila belagak, hancur. Apabila belagak, hancurlah. Itu sebabnya dalam keadaan biasa pun boleh, tapi dalam keadaan itu lebih dekat sebenarnya, lebih munasabah dari segi logik pun, dari segi ilmu sains, ilmu falak pun untuk berlaku tu. Dengan sebab itu Nabi SAW ajak sahabat-sahabat dia, ajar kepada umat dia supaya ingat Tuhan dalam keadaan itu. Supaya kita nak mati, ingat Tuhan. Itu makna dalam keadaan bahaya tu, kita sakit, ingat Tuhan, taubat, beristighfar, semayang, bersedekah, kena ingat Tuhan. Hak ni pula betul juga. Suatu hari nanti, dalam Quran pun ada sebut, sebelum kiamat ni akan berlaku malas macam, malas, lama lah, tidak sebuah skala. Dalam Quran dia sebut, siapa dia boleh buat mari dia cahaya pada ketika itu. Ada ketikanya jadi cerah semua. Jadi cerah semua. Cerah semua. Lama lah, tidak seperti biasa. Ahli-ahli falak kata ada dah tu, hak dalam Quran tu, hak dalam Quran sebut tu ada dah tu, iaitu di kutub utara, di kutub selatan. Hak tu ada dah. Maknanya 9 bulan cerah, 9 bulan malam, ada dah tu. Tetapi ahli falak yang lain pula kata tidak begitu. Hak ni maksudnya akhir zaman ni. Hak tu ya Allah Subhanahu Taala menarik perhatian kita ni, kena tengok siapa dia boleh buat pada ketika itu. Siapa dia boleh tukar hak malam tu biar jadi siang, seperti skala. Siapa dia boleh tukar siang tu biar jadi malam, seperti skala, seperti sebelum itu. Yang ni sebelum kiamat tu dia jadi lemah. Daya ni, bumi, matahari, gapo dia jadi senyap begitu.